Kepupusan burung pipit boleh menyebabkan malapetaka. Tahukah anda, tragedi dahsyat pernah menimpa China kerana kempen membunuh haiwan perosak. Pada tahun 1958, satu kempen yang dipanggil Four Pest Campaign telah dijalankan selama 4 tahun dan mereka perlu membunuh 4 haiwan perosak yang dijumpai. Haiwan itu merupakan nyamuk, lalat, tikus dan juga burung pipit. Burung pipit diburu dan dibunuh untuk memastikan tanaman mereka meningkat hasil kerana mereka menganggarkan seekor burung pipit akan memakan 4.5 kg benih padi dan gandum setahun. Jadi, kalau sejuta burung dibunuh, mereka dapat menyelamatkan makanan untuk 60,000 orang. Sepanjang kempen berkenaan, mereka telah membunuh sebanyak 11 juta kilogram nyamuk, 100 juta kilogram lalat, 1.5 bilion tikus dan 1 bilion burung pipit. Walau bagaimanapun, tragedi dahsyat baru sahaja bermula. Dengan ketiadaan burung pipit, populasi belalang meningkat mendadak dan memusnahkan tanaman mereka dengan pantas. Akhirnya, burung pipit dikeluarkan dari senarai haiwan perosak dan memaksa mereka untuk mengimport burung pipit dari Rusia. Namun, usaha masih tak mencukupi dan memaksa mereka menggunakan racun serangga dalam skala besar, menyebabkan malapetaka lain. Nak tahu lebih lanjut? Komen untuk part 2.